Maaf zahir dan batin. Bermain mercun sambil menari di waktu gelap menangkap ikan. Kami sekeluarga ingin menyusun 10 jari. Salah dan silap, harap maafkan. Selamat Hari Raya Nostalgia 2.0. Selamat Hari Raya. Jadi kalau muslim Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. selamat hari raya Aidilfitri Nostalgia 2.0. Kita berjumpa ajang untuk beri ucapan pertama kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim dzikr. Dengar pantun saya. Germisit takbir mengundang hibah, salam tulus tanda ingatan. Kehadiran Musa Ibrahim menjelang tiba, mengira silaturahmi mustiah berhari raya. Sebelum bermula, sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah kepada arwah kita yang ini Putih binti Ismail dan keluarga Ibrahim bin Budin. Mudah-mudahan Allah SWT berikan mereka orang yang soleh dan solehah hingga masuk ke surga Allah Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah yang berbahagia Pak Kesah kita, Abang Rahmat, pemuda kita, Abang Sa'ban dan Abang Mahmud serta Pak Ngah Husin, termasuk juga dengan Kak Dima, adik-adik kita Husin, Khadijah, Sadia dan Halina. Semua para sanak saudara dan cucu semoga sejahtera, sehat walafiat dan usaha yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih tidak terhingga kepada semua anak-anak saudara. Lebih lagi sebelum saya ucapan ini, terima kasih kepada undangan yang tak diundang tapi diundang. Yang ini yang berbahagia Ibu Ain yang mana datang daripada Jakarta. Alhamdulillah duduk sama-sama. Inilah kita orang meraihkan keluarga kita sebenarnya, untuk seluruhnya keluarga kita. Jadi untuk meraihkan majlis kita hari raya ini, kita sama-sama buat menjadi bentuk, maknanya mengiratkan lagi silaturahmi. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terima kasih tidak terhingga kepada anak-anak Anjang dan menantu yang berusaha payah memecahkan indah untuk meraihkan majlis ini. Terkini sudah kami dapat menjayakan majlis ini walaupun ada kekurangan. Terima kasih Anjang kepada yang menyumbang dan memberikan bahagian aktiviti di majlis ini. Lebih-lebih lagi orang yang menyumbang ni tak kira lah hadiah apa ke wang-wangan. Anjang ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan berkah yang diberikan untuk tambahkan rezekinya, dan mudah-mudahan majlis kita ini memberikan satu majlis yang meriah untuk kita sama-sama mengikutinya. Semoga dengan adik majlis ini akan dapat kita semua bersatu, merapatkan hubungan satu dengan yang lain. Lebih-lebih generasi yang akan datang, manakah kita ada anak-anak kenal satu sama lain. Yang penting itu generasi yang akan datang. Walaupun kita berada masa 4 jam kita bersama ini, dengan 4 jam juga kita halal bihalal, nanti kami bisa kita halal bihalal, salam-salam satu sama lain. Agar Allah SWT akan membalaskan jasa baik Surah Ibrahim di dunia dan akhirat. Dan rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat bertemu di dalam surga bersama hingga kita dapat kunjung-mengunjung di surga kelak. Mudah-mudahan dengan kita bersama ini, mudah-mudahan kita dapat masuk surga untuk kita kunjung-mengunjung satu sama yang lain, insya-Allah. Akhir kata, pantun terakhir. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam kelembutan lidah ada juga ketelanjuran kata, dalam gurau dan senda tentu ada khilaf dan dosa. Mohon ampun dan maaf zahir dan batin di atas segalanya. Selamat berhari raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Semoga kita bertemu di tahun yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
dan kita ucapkan majlis ini terbuka kepada semua yang hadir dan siapa yang mungkin nak makan lagi boleh makan, sampai ni kering tak apa, yang boleh makan yang kenyang. Baik, sampai situ saja. Saya silakan kepada majlis ini kepada dua acara. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Berikan satu tepukan gemuruh buat Anjang. Alhamdulillah, Anjang kita nak pakai Anjang dulu dekat tempat sini untuk memberi sedikit sedar hati bagi VIP hadir-hadir bagi Anjang, dan insyaAllah saya akan mengundang terlebih dahulu Pak Besar kita untuk tampil ke hadapan. Ini untuk Muska Untuk adik-beradik. Okey, baik. Terima kasih Pak Besar. Balik ambil gambar kat sini. Ambil gambar. Baik, terima kasih. Seterusnya kita akan jemput undang Tok Uda. Dipersilakan Tok Uda. Tegak hadapan. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang mana cucu-cucu tak pernah tahu cik-cik inilah Tok Uda yang tadi tu Pak Besar. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Kita panggil Pak Long Mahmud Uda. Pak Long Mahmud dipersilakan ke depan. Masya Allah. Ini Anjang, ini abang Ya, Pak. Suruh Abang suruh. Abang dulu. Abang Long. Tengah kunyang-kunyang. Okey, kita terima kasih. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita akan jemput Maklum Timah. Maklum Timah. Okey. Baik, Pak Nah dipersilakan kita menjemput Pak Nah. Ya, wakil daripada almarhum Mila. Baik. Baik, seterusnya kita jemput Pak Usul Hussein. Untuk ke depan, Pak Usul Hussein. Baik, alhamdulillah Pak Usul Hussein kita. Okey, seterusnya kita menjemput Cijah kita. Ya, Cijah yang smoking kita. Tidak smoking kita. Dan diiringi dengan cucu-cucu. Cucu handsome. Ini bawa bapak dia. Okey, satu. Okey, seterusnya kita panggil Terima kasih Cijah, terima kasih Amin. Terima kasih. Okey, kita terus mengundang Cijah atau kita boleh dikenali Umi. Umi, ada tak orang yang belum datang lagi rumah tu? Tak ada tahu, ada tak? ada. Ada. Okey. Okey. Saya dah bang, saya. Saya kepada adik bongsu. Bongsu. Bongsu kita lah. Bongsu. Somel. Terima kasih. Okey, baik. Dengan itu, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Anjang. Pergi ke kota memberi selasih. Sayang saudara buat halwa. Berikan cara simpulan kasih. Sulamkan mesra, satukan jiwa. Ya, kini kita menyebut Cik Ya ataupun dikenali Umi untuk tampil ke depan memberikan sepatah dua kata. Wakil lagi jawapan. Kita bermalam si awan kita berada di celah pun kemarin. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
bersihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, syukur kita hadap Ilahi kerana dengan limpah kurnianya juga masa kita masih diberi kesempatan untuk menghidupkan udara insya-Allah setelah sebulan Ramadan kita berpuasa. Syukur juga kerana kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini bagi meraihkan sambutan Aidilfitri. Semoga sinar hari yang penuh berkah ini membawa sejuta kemaafan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Diharapkan juga agar kita dapat pegang segala sengketa dan kesilapan. Semoga hubungan kita sekeluarga terus ukuh dan berpanjangan hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan sifat bermaaf-maafan ini insya-Allah akan meramaikan kasih sayang yang selama ini diajar oleh kedua ibu bapa kita. Dengan akhir kata penutup majlis, kuih bahu tradisi kita ketupat rendang pembuka selera. Tangan dipulung, maaf dipinta agar ukhuwah menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Terima kasih kepada Umi Cik Ya. Semua dapat dengar? Di mana orang berhimpun, di sana pantun dilantun. Di mana orang bermuafakat, di sana pantun diangkat. Apa guna pantun dibuat? Mengajak umat, mengajar ilmu dunia akhirat, mengajar sarak berserta adab, mengajar hakikat serta makrifat, mengajar orang mengenal supaya hidup tidak tersesat, biar nanti beroleh rahmat. Tidak beraya keteluk betul sambil mencuba laburkan bukan bulat air kerana kebetul, bulat manusia kerana mata. Makan penting. Amin. Teruskan. Dalam pulau ada terkata, dalam bicara terkasar bahasa, dalam tindakan tertulis rasa, dalam hidup ini tak ada kelembasan dosa. Sambung kan? Pantun agama, okey? Pantun agama. Berjalan-jalan menuju ke Kuala, singgah sebentar di taman permainan. Hidup ini pinjaman sementara. Penuhkanlah dadamu dengan iman. Mempelai dulu disenggah sana, keduanya tampak serasi sepadan. Penuhkan dadamu dengan ilmu agama, mati kelak menjadi sedalam. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustaz. Nasihat. Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah layuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sadari air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Betapa daku gembira jika di samping keluarga di pagi mulia hari raya, kau ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kau ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku kesalahan diriku. Walau jauh di mata, namun kau tak dapat ku lupa. Doaku sepanjang masa agar kau bahagia. Ku
menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba musafir diri kesana sini membawa diri. Ayah, ibu lama dah pergi menyambut seruan ilahi. Tinggal hamba seorang diri, tiada siapa ingin hampiri. Oh Tuhan yang Maha Kaya, hamba menangis di pagi raya. Aidilfitri, hari bahagia, tapi hamba dilanda derita. Pusara ayah dan juga ibu, di pagi bahagia hamba kunjungi. Dengarlah ini. Okey, sepanjang kita nampak kat depan kita ni, ayah-ayah ibu kita, ibu-ibu kita yang ada dekat depan sini, sentiasalah kita doakan mereka supaya panjang umur, diberikan kesihatan, dijauhkan segala malapetaka, disembuhkan segala penyakit yang ada, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi. Bukan saja kita di dunia ni disatukan, malah kita di akhirat kita disatukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadini yaqulu bisalihah al-Fatihah. 3